Hai guys, lama tak jumpa guys. So lama tak jumpa. Okay, lama kita tak jumpa. So saya nak buat video makan lagi kali ni. So untuk kali ni saya nak buat video makan spaghetti. Saya rasa anda semua dah kenal dah ni. So di sini saya ada dua spaghetti lah. Ni spaghetti instant spaghetti bolognese. Okay, so nanti saya akan masak ni dulu dan saya akan kongsikan dengan anda semua rasa spaghetti ni. Okay, so stay tune guys, tengok video ni. Nanti saya akan share dengan anda lah rasa dia. Stay tune guys. Yes, so spaghetti kita dah siap. Ni lah dia. So saya tak tahu berapa nak campur dia tadi guys. Jadi macam ni lah. So saya campur je. Ni pun first time saya masak ni. Kalau ada silap dan salah sorry lah guys, sebab saya first time juga cuba. Okay, so kita nak gaulkan dia dulu. Dah keras dah. Sekejap betul dia keras. Jadi saya akan campurkan dia, menggaul dia macam ni. Cantik juga warna dia guys. Kita gaulkan dia dulu, bagi dia rata, baru kita akan makan dia. So di dalam ni tadi dia ada cili, lepas tu dia punya bolognese tu lah, yang merah ni. Lepas tu dia ada bagi sedikit sausage dalam ni. Okay, so ni tadi 2 paket lah guys, 2 bungkus. Okay, tengok. Wow, tengok, mantap guys. Bau dia pun harum juga. Dah terliur dah saya. Gaulkan dia sampai sebati lah. Okay, sebelum makan kita baca doa dulu. Minum dulu guys, air kosongnya. So mari kita cuba. First bite guys. Sedap guys. Dia punya flavor tu memang terasa. Sedap. Betul. Sedap kan? Tak mengecewakan dah rasa dia. Tengok guys. Wah, walaupun simple tapi dia punya rasa tu bila dah gaulkan semua memang sedap.
Yes. Memang tak mengecewakan ni. Bagi yang peminat spaghetti, saya rasa memang saya rasa anda pun akan suka ni. Saya memang rekomen. Saya tak sangka yang rasa dia akan macam ni. Oh. Tengok. Sekejap je guys, dah habis. Ni tadi pun dua paket ni. Dia punya flavor, rasa semua tu memang masuk. Tak mengecewakan lah. Tu. Memang puas hati lah guys. Walaupun tadi anda semua nak nampak spaghetti ni macam simple, tapi rasa dia memang, saya memang rekomen. Siapa yang minat makan spaghetti boleh try. Betul. Memang tak mengecewakan. Mungkin lepas ni nanti saya nak cuba spaghetti yang lain. Yang ni tadi memang betul-betul saya rekomen. Memang sedap. Okay lah guys. So sampai di sini saja video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Bye bye.